Kalau macam tu, kalau Danish gagal pula, macam mana? Alright, Assalamualaikum. Hakim Danish, apa khabar? Khabar baik. Macam mana sekarang? Baik, Alhamdulillah. Tak, Danish okey ke? Macam mana sekarang? Oh, penat sikit je. Penat? Entahlah, just penat kot bang. Biasalah, race, training, media. Tapi saya okey je. Pada umur 10 tahun, Danish dah berada jauh dari keluarga. Jauh merantau. Apa perasaan Danish? Kalau ikutkan pada masa umur tu, saya masih nak main dengan family, lepak dengan kawan. Tapi saya tak dapat semua tu. Danish, kenapa nak sangat jadi rider? Kenapa tak pilih kehidupan biasa? Tak, abang tak faham ni. Saya buat semua benda bang. Saya buat semua benda orang lain tak buat. Orang lain tidur, saya tak berhenti training lagi bang. Mak ayah saya berkorban untuk menjadikan siapa saya sekarang. Bila bercakap pasal World Cup pula, kita tahu Danish akan berlumba di dalam tiket wildcard Malaysian GP. Tapi yang kita tak tahu, apakah beza Hakim Danish dengan rider Malaysia yang lain. Saya tak tahu pasal rider lain. Yang saya tahu, saya bukan macam rider lain. Saya Hakim Danish. Okey, kalau macam tu, kalau Danish gagal pula, macam mana? Untuk soalan seterusnya, kita juga nak tahu apa yang Hakim Danish rasa sekarang. Takut tak dapat nak penuhi harapan semua orang. Takut tak perform. Takut gagal. Takut kecewakan diri sendiri. So Danish, kita datang ke soalan yang terakhir. Kita nak tahu apa yang seorang Hakim Danish perlukan sekarang. Semangat. Saya perlukan semangat.